Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Kaitri. Jadi pada hari ini, pada malam ini saya akan membentangkan salah satu tugasan PB2 BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu. Tajuk yang saya dapat dan diberikan ialah pembentukan perkataan baharu dan isu kesalahan kata dari sudut morfologi. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Raja Muhammad Ahsan bin Raja Abdul Hasan daripada kelas Bahasa Melayu 2 dan angka giliran 20241823 167. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Jadi, pembentukan kata baharu merupakan proses penghasilan perkataan baharu dalam bahasa Melayu. Proses ini bertujuan menambah dan memperkaya kosakata selaras dengan perkembangan semasa. Pembentukan kata baharu berlaku melalui pelbagai cara seperti peminjaman dan penyesuaian bahasa asing. Bahasa sumber utama termasuklah Sanskrit, Arab Parsi dan Yunani, Latin, Inggeris. Terdapat 3. Pembentukan kata baharu penting bagi memenuhi keperluan komunikasi moden dan dalam pelbagai bidang ilmu. Seterusnya kita masuk kepada definisi pembentukan kata baharu. Jadi pembentukan kata ialah proses menghasilkan perkataan baharu daripada bentuk kata asas. Proses tersebut melibatkan perubahan bentuk atau struktur untuk menghasilkan makna baharu. Pembentukan kata bertujuan memastikan penggunaan bahasa yang tepat, jelas dan gramatis. Baik, kita pergi kepada 3 jenis pembentukan perkataan baharu, iaitu daripada bahasa Sanskrit, bahasa Arab Parsi dan bahasa Yunani, Latin, Inggeris. Jadi terdapat 3, kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu kata daripada kata pinjaman bahasa Sanskrit ataupun bahasa India lah. Jadi terdapat daripada awalan dan juga pinjaman akhiran. Contoh bagi kata pinjaman bahasa Sanskrit awalan ialah maha. Contoh perkataan ialah maha siswa, yang bermaksud orang yang berilmu tinggi. Yang kedua, pra. Contohnya pra sekolah, iaitu sebelum sekolah. Maksudnya ketika umur 5 dan 6 tahun lah. Jadi kalau sekarang 6 tahun dah masuk sekolah kan. Jadi tak jadi pra sekolah. Jadi yang ketiga ialah tata. Contoh perkataan ialah tata bahasa. Tata ini merupakan susunan peraturan bahasa. Baik, bagi kata pinjaman akhiran bahasa Sanskrit pula ialah wan. Yang pertama ialah wan ataupun contohnya ialah angkasawan, iaitu orang dalam bidang tertentu. Contoh lain pula seperti sukarelawan, maksudnya orang yang sukarela. Contohlah. Dan contoh kedua ialah wati, iaitu contoh perkataan seperti seniwati, iaitu wanita dalam bidang seni. Dan yang terakhir sekali ialah man. Contoh perkataan ialah budiman, iaitu mempunyai sifat yang berbudi. Baik, seterusnya kita pergi kepada kata pinjaman Arab Parsi. Yang pertama sekali ialah awalan, iaitu bi. Bi lazim, iaitu tidak biasa. Kalau lazim saja biasa. Bi ni macam dia tidak. Okey. Yang kedua iaitu kata pinjaman akhiran Arab Parsi. Yang pertama, contoh yang pertama ialah iyah ataupun contohnya ialah ilmiah, iaitu bersifat ilmu. Yang kedua in, contohnya hadirin ataupun muslimin, iaitu kumpulan lelaki. Dan yang ketiga ialah ad, muslimat, kumpulan perempuan. Macam itulah. Dan yang terakhir sekali iaitu kata pinjaman Yunani, Latin, Inggeris. Dan sama juga adanya awalan dan akhiran. Kita pergi yang pertama dahulu iaitu awalan, iaitu contoh yang pertama ialah bio. Bio, contoh perkataan ialah biologi. Iaitu tentang kajian tentang kehidupan. Apa-apa yang kehidupan dalam dunia ni semua dipanggil biologi. Yang kedua iaitu auto. Contoh perkataan ialah automatik, iaitu benda yang bergerak sendiri macam robot, macam itulah. Dan yang ketiga ialah mikro.
Contoh perkataan ialah mikroorganisma, iaitu sesuatu benda yang sangat kecil. Seperti kuman, bakteria, dekat roti tu kan kulat tu. Itu kita panggil mikroorganisma. Dan yang kedua iaitu akhiran, iaitu logi. Contoh perkataan ialah teknologi, iaitu sesuatu bidang ilmu. Sama macam tadi tu kan, biologi, logi belakang, iaitu bidang ilmu lah. Dan yang kedua iaitu grafi. Contoh perkataan ialah geografi, iaitu salah satu bidang kajian. Jadi habislah kata pinjaman, kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu isu kesalahan kata dari sudut morfologi. Jadi saya ambil isu-isu ni daripada papan whiteboard, papan kenyataan, signboard, daripada media sosial banyak. Maafkan saya, papan putih dan juga papan tanda dan banyak lagi seperti dalam media sosial. Jadi mari kita masuk. Baik, kita sambung kembali, iaitu isu kesalahan kata dari sudut morfologi. Contoh yang pertama saya ambil sendiri daripada papan tanda di tepi highway di depan Farida Store tu. Jadi saya jumpa, awas simpang berbahaya di hadapan, kurangkan laju. Jadi kita boleh nampak ada kesalahan. Baik, jadi kesalahan bahasa yang terdapat dalam ni iaitu merbahaya. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Jadi kesalahan ejaan imbuhan awalan ber. Bentuk yang betul ialah berbahaya kerana kata dasar bahaya menerima imbuhan ber. Baik, itu contoh yang pertama. Saya ambil daripada papan tanda. Contoh yang kedua, saya ambil daripada TV masjid. Jadi dia tulis terima kasih. Terima kasih itu pun sepatutnya jarak. Telah menonaktifkan alat komunikasi. Jadi kesalahan bahasa yang terdapat dalam ni iaitu menonaktifkan. Menonaktifkan tiada dalam bahasa Melayu. Perkataan yang betul ialah menyaktifkan. Jadi kesalahan penggunaan imbuhan pinjaman. Perkataan menonaktifkan tidak baku dalam bahasa Melayu. Bentuk yang betul ialah menyaktifkan kerana menggunakan imbuhan awalan menyah yang sesuai membawa maksud menamatkan atau menghentikan fungsi sesuatu. Baik, seterusnya iaitu di dalam serbuk kari saya jumpa di paket di pasar raya, saya beli. Jadi terdapat kesalahan bahasa iaitu penggunaan di dan pada. Jadi kesalahan pada sajian istana di zaman silam. Jadi perkataan yang sesuai sepatutnya pada zaman silam. Kerana kesalahan penggunaan kata sendi dan ejaan. Kata sendi di tidak sesuai untuk menunjukkan masa yang sepatutnya menggunakan pada. Jadi ayat yang betul ialah sajian istana pada zaman silam. Baik, contoh yang seterusnya iaitu pada minyak masak, bukan minyak masak pun, minyak jagung. Jadi ini perkataan yang paling popular lah, yang orang selalu salah, iaitu perkataan semula jadi, dirapatkan. Semula jadi bukanlah kata majmuk mantap, dia kata majmuk bebas. Kata majmuk mantap hanya ada 15. Jadi sepatutnya dijarakkan semula jadi itu. Kesalahan kata majmuk. Semula jadi ialah kata majmuk bebas, maka perlu ditulis secara berasingan. Tak boleh tulis secara rapat-rapat. Kalau tulis rapat-rapat, salah lah. Baik, seterusnya iaitu di dalam paket keropok. Jadi kita tengok dibuat dari Malaysia. Sepatutnya diperbuat. Jadi huraiannya kesalahan pemilihan kata. Perkataan diperbuat lebih tepat digunakan untuk menunjukkan sesuatu hasil atau produk yang dihasilkan berbanding dibuat yang bersifat umum. Jadi kesalahan daripada segi itulah sendiri. Jadi boleh bahaya, boleh mengelirukan terutamanya pembelilah. Baik, seterusnya iaitu kesalahan bahasa. Yang ni saya dapat di Taman Mahsuri. Yang ni sampai 2 dia silap. Iaitu, okey kita tengok yang pertama. Pak Wan kuih muih. Dekat situ kita boleh nampak satu dah. Lepas tu bawah tu pula, Pak Wan goreng pisang. Pak Wan ni tak tahulah kenapa banyak sangat kesalahan bahasa.
Jadi kuih muih sepatutnya diletakkan sempang. Kesalahan kata ganda. Jadi kata ganda penggandaan penuh ni perlulah menggunakan tanda sempang, iaitu tanda dash lah. Kuih muih. Lepas tu yang bawah tu yang paling popular lah, yang paling orang biasa buat. Dia letakkan ni kesalahan DM lah, diterangkan menerangkan. Jadi goreng pisang ni ialah perbuatan, bukannya kata nama. Jadi perkataan yang sepatutnya betul ialah pisang goreng. Jadi kesalahan susunan frasa lah. Dalam bahasa Melayu, hukum DM diterangkan menerangkan digunakan ialah kata nama diikuti penerang. Oleh itu, pisang goreng ialah bentuk yang betul. Jadi jangan silap lah lain kali. Baik, seterusnya iaitu sama juga di TV Masjid ni. Saya jumpa pula iaitu daripada segi kesalahan bahasa kata pinjaman. Boleh tengok selamat menyambut bulan Ramadan. Atas tu dah elok cantik selamat menyambut bahasa Melayu kan. Lepas tu bawah tu bulan Ramadan. Dia silap, dia sepatutnya perkataan yang betul ialah Ramadan. Jadi kesalahan daripada segi ejaan, bentuk standard bahasa Melayu yang diiktiraf dalam PRPM ialah Ramadan. Jadi yang ni banyak juga salah silap. Silap dalam poster apa semua. Jadi perlu diperbetulkan lah. Baik. Yang tiga yang terakhir iaitu saya ambil sendiri di dalam media sosial. Ni daripada TikTok ni lah. Jadi saya jumpa lelaki kacak itu adalah abang saya. Nampak perkataan adalah tak sesuai. Sebab apa? Sebab penggunaan kata pemberi yang salah. Sepatutnya kata yang betul ialah lelaki kacak itu ialah abang saya. Nampak opa tu. Jadi kesalahan penggunaan kata pemberi ialah digunakan untuk frasa nama, manakala adalah untuk frasa adjektif atau sendi. Jadi boleh tengok situ. Kat situ dia frasa nama abang. Jadi sepatutnya perkataan yang betul ialah. Bukannya adalah. Baik. Jadi yang kedua yang terakhir. Ini saya ambil di Instagram lah. Jadi ini juga kesalahan daripada kata pinjaman bahasa Inggeris. Nampak? Kekuatan pasport Malaysia. Tiba-tiba yang bawah tu bahasa Inggeris. Pasport. Jadi perkataan yang betul pasport dalam bahasa Melayu ialah satu S je. Pasport. P-A-S-P-O-R-T. Jadi kesalahan ejaan dalam kata pinjaman. Dalam bahasa Melayu, ejaan yang telah disesuaikan ialah P-A-S-P-O-R-T. Bukannya P-A-S-S-P-O-R-T. Kalau pasport yang bawah tu dalam bahasa Inggeris. Jadi jangan silap rakan-rakan yang lain. Baik, jadi inilah yang terakhir sekali kesalahan bahasa. Ini berlaku ketika COVID-19 lah. Dia antara yang popular jugalah kesalahan. Itu kita tengok ayat dia. Sejumlah 768 kes jangkitan baharu. 11 di kalangan masyarakat. Salah ni. Kesalahan frasa iaitu di dengan dalam. Sepatutnya 11 dalam kalangan masyarakat. Sebabnya bentuk yang tepat ialah dalam kalangan, bukan di kalangan, kerana melibatkan sesuatu kelompok yang besar. Baik, itu sahajalah isu kesalahan bahasa dari sudut morfologi. Jadi, kesimpulan yang boleh dibuat daripada kedua-dua ini ialah isu kesalahan bahasa dalam masyarakat semakin ketara akibat daripada pengaruh bahasa rojak, media sosial dan kurangnya kesedaran terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul. Jadi, dalam masa yang sama, pembentukan kata baharu perlu dilaksanakan secara terancang dan berpandukan standard yang ditetapkan agar bahasa kekal relevan dalam era moden. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa yang betul, baku dan berkesan dalam setiap situasi. Jadi dalam kesimpulan ni kita boleh tengoklah macam mana kepentingan dia. Isu kesalahan bahasa ni kalau kita tak dapat bantras daripada sekarang, nanti generasi-generasi ke depan, generasi alfa, generasi beta akan berlakulah pencampuran bahasa, pencampuran kod. Jadi ini boleh mencemarkanlah bahasa Melayu itu sendiri, kerana bahasa Melayu itu apa? Bahasa Melayu itu merupakan bahasa kebangsaan bagi negara kita, iaitu negara apa? Negara yang paling kita cintai, iaitu negara Malaysia. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya, Raja Muhammad Ahsan bin Raja Abdul Hassan. Saya ucapkan terima kasih kerana mendengar sehingga penghujung rancangan.
Sekian, terima kasih. Bye-bye.